Dan saya nak merayu satu perkara yang penting. Kita dah bincang di sini, kawan-kawan daripada blok kerajaan, pihak sana pun dah sebut. Kenapa tidak e-invoicing yang begitu relevan kepada BMKS turunlah kepada para bawah, yang bawah 500,000 setahun tu tak payah tertakluk kepada e-invoicing seperti zaman GST. Dan ini akan memberikan satu kesan yang sangat baik kepada kita. Ini secara pelabur kecil ni, peniaga kecil ni mereka perlukan ini. Tak banyak pernah kita buat. Jadi saya mintalah, daripada tadi saya sebut beberapa perkara, termasuklah yang e-invoicing ni, threshold nilai ambangnya kita anjak kepada 500,000. Ini bantu. Jadi bila sampai 9 hari bulan Julai ini, akan kita nilai sama ada waktu itu mau atau tidak mau kita kenakan suatu dasar ataupun kita teruskan. Jadi pada pandangan saya, sudah kita lihat terang lagi bersuruh. Banyak perkara yang tak boleh selesai. BMKS tidak akan mendapat keuntungan lebih daripada 10%. Kalau kenaikan tarif elektrik 14.2%, saya rasa ramai yang akan menggulung tikar. Jadi saya merayu kepada kerajaan, lihat perkara ini. Ya, faktor luar kita tak boleh kontrol, tapi faktor dalam itu kita boleh kontrol. Tangguhkan seketika. Kalau ada keadaan terpaksa, baru kita fikirkan macam mana. Biar mereka, beri mereka ruang untuk bernafas, jangan pula mereka tersebut.